Okay, pack yang kelima. Weh, now aku puas hati ni. Sonok memang puas hati sekarang ni. Who is this? Ni bapak Charles. Weh, tapi walaupun aku benci gila dengan family ni, tapi bapak semat gila lukisan diorang ni. Again, ni level-level nak letak dekat museum, kau tahu, art gallery. Cantik tu lukisan dia. Kau tolak ke tepi siapa karakter ni, and kau dah nampak lah cantiknya gila ke. Weh, aduh, benci-benci aku dengan dia tapi cantik. Kita ada adik-beradik bawah, aku lupa nama dia, tapi biasa je lah lukisan dia. Kita ada Vegapunk, tapi sayang kualiti dia tak seperti Pythagoras sebelum ni. So ini biasa je lah, design dia tak apa nak menarik, biasa je lah, biasa je. And then kita ada Oro Jackson untuk event card. Stage card. Okay, nice. Who the heck is this? Kemungkinan besar seorang RA. Okay, dia nampak macam misteri-misteri macam tu. Ada something atas kepala dia. And last sekali kita ada event card Luffy.